Hello guys, selamat petang guys. Sekarang ni saya berada di rumah adat ya, rumah adat di Kampung Arong. Rumah adat di Kampung Arong ya. Rumah ni agak baru dibina ya. Okey, inilah bentuk gaya rupa rumah adat di Kampung Arong ya. Tuku Jakun punya. Di tempat yang saya berdiri sekarang, rumah adat yang ada sekarang ni sebenarnya adalah sungai ya. Sungai. Ni tanah yang dibuang. Dulu kan ada orang buat highway. Dia buat highway tu, dia ada korek sana. Jadi tanah ni tak tahu nak buang kat mana, jadi dia buang dekat sungai ni. Ni sungai. Bermula daripada rumah yang merah tu, rumah merah tu, terus pergi kat tandas tu sampai rumah tu lagi. Ni semua adalah sungai. Dan tempat yang saya berpijak sekarang ni adalah sungai juga ya. Okey, sungai. Jadi dia orang tinggallah parit, parit ya. Okey, inilah. Tu tinggal parit ya. Zaman saya kecil dulu memang sinilah selalu mandi. Tapi sekarang dah tak ada lagi, dah tinggal kenangan. Dijadikan rumah adat ya. Okey, rumah adat yang bersaiz 30-20 ya. 30-20. Okey, ada yang bergotong royong sebelah petang. Okey, makcik-makcik saya. Ada yang bergotong royong. Ini agak susah ya nak buat, nak tanam pokok sebab sini semuanya batu ya. Semua batu. Okey. Ini kira bahagian ruang tamu. Okey, bahagian ruang tamu yang kita pergi pula ke dapur. Rumah ni belum lagi siap sepenuhnya. Masih ada lagi yang kurang ya. Okey, ini bahagian dapur. Ini bahagian dapur dia. Okay. Ini bahagian dapur. Mungkin bahagian dapur ni lantai dia memang dibiarkan macam inilah. Okay, ini bahagian dapur dia. Okay. Kita menggunakan lantai papan. Sebab dekat sini nak menggunakan lantai buluh agak susah nak cari buluh ya. Jadi kita guna papan ya. Atap pula kita menggunakan kalau kita panggil ni atap sadau, tapi dalam bahasa Melayu mungkin palas payung lah. Yang pokok dia seperti pokok kelapa tu. Okey. Ya. Yang dinding pula kita guna kulit kayu ya. Kulit kayu. Kalaupun dalam bahasa Jakun dia kita panggil kelopak. Kelopak ya. Okey, kulit kayu. Okey. Ini bahagian luar dekat dapur dia. Ni kita guna kulit kayu. Kulit kayu yang dipanggil kelopak. Bahagian dapur dia. Okey, kita cuba masuk dekat dalam pula, dekat bahagian ruang tamu tu ya. Pakcik saya aktiviti petang ya, membuang apa yang patutlah. Ya, sini ada pintu. Sini ada pintu. Okey, ini ada pintu. Okey, ada pintu. Okey. Okey. 30-20 ya, dia punya saiz besar. Okey, dekat sini adalah tiket craft tangan ya. Masih belum cukup lengkap lagi lah. Okey, ni katanya tempat letak barang. Okey, saya pun tak tahu nama dia. Okey. Ni kita ada anak-anak bakul ya. Okey, anak bakul. Okey. Okey. Okey, hiasan di rumah adat ya. Okey. Dekat sini pun kita ada pintu. Okey, dekat sini pun kita ada pintu. Ini dia punya pintu. Okey, ini dia punya pintu. Dan ini adalah pintu utama dia. Pemandangan ke sini kalau sebelah petang memang cantik ya. Okey. Tapi tempat ni memang banyak batu ya, sebab ini tanah tambak ya. Okey, tanah tambak.
tiap petang kat sini adalah orang-orang ya, orang kampung. Aduh. Oke guys, terima kasih kerana menonton video saya daripada awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, komen, share dan like ya.